Kalau kau nak jumpa apa kau, datang studio Mantap malam esok. Dasarlah mereka nak perangkap kita. Ingat orang ni lok-lok ke? Tapi, kalau perangkap pun, kita kan ada Cilibu. Dia mesti boleh lawan mereka. Betul. Pak Suto ni sokong. Nanti Cilibu dengan Sugaga bolehlah tag team lawan. Kan? No, Mak Su tak setuju. Entah-entah mereka ada benda yang boleh kalahkan kita. Hang pun bukannya reti kawan Cilibu ni lagi. Betul. Abang setuju. Janganlah Nas. Cilibu boleh punya. Cilibu, cuba tunjuk skill sikit. Makania, Makania. Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Laparlah pula. Cilibu. Ada apa yang boleh masak? Cilibu. Ai, dah kenapa? Tiba-tiba manja pula ni. Tadi punyalah kerek. Tapi comel lah pula. Cili. Lah, hang nak ni ke? Awak tak abang? Nah. Hang suka makan pedas rupanya. Patutlah. Apakah? Weh, makan tak ajak?
Lain macam sedap pasal buat tadi, Nas. Nampak gaya, Hang dengan Cilibu dah serasi bekerjasama. Bolehlah kita charge mahal-mahal lepas ni. Itulah. Tapi kan Mak Su, kalau macam ni, Cilibu dah ready lah kan untuk lawan alien tu. Garanti boleh menang punya. Hang sabar, Zat. Hampa training power siang tadi tak menjadi lagi kan? Belum ready lagi kot buat lawan-lawan ni. Baru buat pasembok je. Tapi Mak Su... Nas, mereka tu nak perangkap kita. Selama ni, kita nasib baik je dapat lepaskan diri. Mak Su ingatkan, dengan gadget Mak Su, kita boleh nak lawan mereka. Tapi sekarang, Hang tengok, lori apa hancur kot. Mak Su risau. Tak mau bahayakan Hang dah. Kita dah hilang apa. Mak Su tak mau hilang Hang juga. Kalau kita nak plan, kita plan betul-betul, okey? Mana basikal aku? Aku dah ada kat sini. Sekarang, mana apa aku? Yuhu! Selamat kembali Mantabers! Seperti yang dijanjikan, cabaran akhir kita ada kejutan panas. Mewakili kumpulannya secara solo, Ratu Rasa Nusantara, Cik Dian Widono akan berentap dalam 3 course meal menentang tak lain dan tak bukan juara Mantap edisi Utara, Nas. Walaupun dia tuduh kita macam-macam, kita tetap bagi peluang dekat dia. Baik tau kita ni. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan pembuka selera. Kita lihat apa yang Dian sedang lakukan. Nas pun tak boleh kalah juga. Dia pecah telur. Dia gaul telur tu. Sedapnya bau dia. Yummy. Nas punya pun boleh tahan. Wow, boleh ke si Nas buat ni? Pecah juga nanti tu. Tak pecah. Macam mana pula dengan hidangan Dian? Hellonya. 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Silakan Cik Syasha. Menarik. Dian, bingkai ambon ni karamelisasinya sempurna. Teksturnya menjadi sama macam sarang lebah dan aroma daun pandannya menyegarkan. Nas, panipuri anda. Pemenang pembuka selera, Dian. Yummy. Sayang. Su. Itu kan... Nas? Kita sudah pun berada dalam pusingan kedua. Masa dah tak banyak. Chef dua-dua tengah sibuk. Tak boleh kacau. Kali ini peserta bebas untuk memilih salah satu daripada 3 bahan utama, iaitu ayam, kambing atau ikan. Cilibu, aku peluk hang. Gelora api bintang kejora dari rasa pedas membara.
Bima Sakti kekal berpusat. Pahit manis, rasa melikat. Apa? Kau pun ada? Apa? Kamu fikir cuma kamu yang punya rasa rock?